Okey. Salam semua. Kami dari FR Performance, kami ada masuk sebiji Honda Happy ya. Bermasalah langgar lubang berbunyi. Ya. So kalau langgar lubang masalah berbunyi dah confirm dah tahu dah apa yang rosak. Terutama kali dia main low arm ya. Low arm dia. Low arm dia. So jadi kita dah siap sedia low arm, Wing Impact Racing Boost. Racing Boost dan siap buat warna sudah. Ya. Dah siap buat warna. Okey, ini full rubber. Kita main full rubber. Dan kita main stabilizer babus pun kita sudah ada Wing Impact. Kita sudah ada Wing Impact. Ini dia milling biasalah Honda original. Okey. Dan satu lagi, apa itu Wing Impact bang? Ini pengguna-pengguna Honda FB, FC semua saya terangkan Okey, ini dia punya OEM OEM dia ada longkang 2. Okey, ini kita punya full rubber tadi saya tunjukkan lah. Yang tadi saya tunjuk tu warna Wing biru tu. Impact Racing Boost. Wing Impact Racing Boost So kita tengok dia punya ketepatan Oh, beza lah bang. Beza. Sebab apa ini longgar. Ya, betul. Ini OEM longgar. Ini ketepatan 100% waktu membelok ataupun handling, masuk handling. Okey. Wing Impact kita tengok dia punya Wing Impact. Apa beza dengan OEM dengan Wing Impact? Wing Impact dia full rubber boleh nampak kualiti dan bahan. Wing Impact Racing Boost dengan dia ada bandingan 2 bandingan OEM Produk Wing Impact Racing Boost ini menggunakan bahan berkualiti tinggi seperti besi, tahan lasak dan getah berkualiti tinggi yang terpilih untuk meningkatkan ketahanan dan prestasi memandu jentera kereta atau motor. Okey. Jelas sekali Lepas tu bang, barang-barang ni, okey, ni yang Toyota. Okey, ini untuk pengguna-pengguna Toyota. Okey. Nampak sekali jelas Biasa orang tanya, bang, Wing Impact itu apa? Wing Impact itu bushing dan dia bukan Teflon, bukan PU. Dia flexible full rubber Okey. Okey, full rubber. Ini asal lah. Ni asal macam ni. Ini asal macam ni Okey, ini bukan kita tengok sekali 1, 2. Ataupun saya sini sekali. 1, 2, 3. Oh, yang biasa tu dia main lama sangat. Kuat. Lepas kena masa kita bawa laju ke apa kita langgar lubang terus steering kita gegar. Dia membuai. Dia ini bukan membuai Dia bukan Teflon. Dia bukan PU. Ini bunyi PU Oh. Ini PU. Okay. Ini. Jadi jangan salah beli brand lain. Jangan salah beli lagi. Kena beli brand Wing Impact Racing Boost. Full rubber. Jom kita ke depan lagi. Okey, depan lagi. Kita tengok yang tempat boost dia punya pump. Kalau bawa kereta macam ni, terus boleh press juga kat sini juga. Tak payah hantar tempat lain. Tak perlu. Di sini kami sediakan tempat pump boost juga. Wing Impact Okey. Tengok ini orang dia berapa banyak press boost. Okey. Ini kita kita tunjukkan kita dah siap press ni. Yang dah siap press Wing Impact Racing Boost bang. Cantik. Okey, ini bahagian belakang trailing arm. Ni bahagian belakang trailing arm. Jadi tak payah nak tukar besi seketul lah. Tak perlu. Yang mana pakai Honda Civic FD. Yes. Toyota Vios. Boost kedua ni. Boost kedua. Dia akan duduk di sini Di mana? Di situ. Cantik bang. Nampak? Jadi dia masih kekalkan besi yang original. Sebab besi original dia lagi tebal. Lagi tebal, lagi kuat dia. Lagi tebal, lagi kuat Okey. Ni semua ni ramai ni customer hantar ni stok raya ni. Ini kita boleh knuckle boost semua kita boleh buat lah. Ini knuckle boost Knuckle boost pun dia tukar bang depan sampai belakang. Jadi kalau ada masalah rosak knuckle boost, orang malas buka, bawa je datang dekat LAN FRF Performance, kita boleh ganti boost. Dan juga jika di sini ada cedera, okey, kita boleh buat tengok tu dia press macam mana masuk cara kita pump. Okey, dia press. Dia press cantik. Nak press pun dia ada cara dia. Ada cara dia nak press bukan biasa-biasa. Lepas tu kalau ada brake gegar, brake skim brake, nak skimming disc pun boleh. Boleh walking terus saja, tak perlu kita pun bukan buka kita hantar bagi orang lain, tak ada. Dalam ni juga. Dalam ini juga sini. Satu center kita semua. One stop center, pump boost dekat sini. Jadi datang satu tempat tengok dia dah pump Oh, cantik. Ni Wing Impact Racing Boost.
Dia pump pun boost Rosa. Tengok dia punya cara cantik. Jelas Jelas. Tadi kita tunjuk cara pump. Ini dah siap pump. Okey. Masih Cantik. bagus, cantik. Okey, ni alamat dia bang Alamat dia ni. Boleh share lah video ni, Lagi kita Lagi ada apa lagi bang? Late machine. Late machine ada, semua ada. Okey, jom. Yang ni ada semua. Absorber service. Absorber service ada. Okey, kita tengok. Selain kereta Honda Civic FD, ada Iris, Proton Iris. Buat apa bang? Langgar lubang berbunyi, sama konsep Langgar lubang berbunyi Tukar steering rack. Okey. Oh, lembut sangat bang Dia pun ada keluar bunyi. Oh, tak bunyi. Kalau ini lembut dalam tak bunyi, kita boleh ganti. Boleh ganti. KMM dengan rakan. Boleh. Ini dah berbunyi dalam, tak boleh boleh. Minta maaf Boleh. Bang, dan lagi satu. Raya ni kedai macam mana? Buka macam mana bang? Kita hari Jumaat pun selalu kita hari Jumaat cuti. Cuti sampai Ahad, tapi sempena raya ni buka full. Full buka. Okey. Sampai tak ada tutup lah sana. Tak ada tutup. Lagi satu berbuka puasa pun di sini. Di sini kami dah sediakan makanan berbuka puasa untuk customer. Okey, yang ni Nissan Tiana. Nissan Tiana 2.5 Okey. Berbunyi juga, berbunyi. Ini kita tak boleh tukar bush sebab apa? Bol jadi longgar. Bol join dia bunyi. Tak. Faham. Tak boleh diganti, tak boleh dibuat apa-apa. Terus ganti lawang baru Lawang baru. Dia ganti lawang baru terus. Dan drive shaft. Jom. Oh, drive shaft boleh tukar juga bang Ya, boleh. Pun ada juga kat sini boleh tukar drive shaft. Okey. Oh, dalam dah makan dah. Okey. Kalau ini kita buat kalau tak rosak kita boleh baiki. Kalau dah bunyi macam ni kita boleh nanti digegah, body gegah. Bang, ada orang tanya bila abang dah buka lower arm suspension semua, abang boleh buat elemen sekali ke tak? Di sini. Oh, jom. Tempat repair, pembaikian ini. Oh, dia ada tempat repair. Ni. Sini tempat repair. Tempat menunggu. Lepas tu yang tempat elemen pun dia boleh buat sekali. Tempat elemen. Okey ni. Dia boleh buat elemen sini bang. Tak perlu pergi jauh tak perlu pergi jauh. Dalam ni juga dia hantar buat elemen. Dalam ni juga. Tak perlu keluar dari kedai Tak perlu keluar daripada kedai. Masuk depan saja. Terus elemen. Okey, ini kita pakai 3D wheel alignment. Kita punya alignment 3D wheel. Tak perlu pergi mana-mana, dia apa-apa pun kami dah sediakan. Pembaikian, bushing, segala macam. Dah repair, kita terus masuk alignment. Tak pergi ke mana-mana. Ini kita buat promosi ni. Oh, dia ada promosi lagi bang. Promosi apa? Flushing. Tukar minyak kompresor lama, kita keluarkan drain balik, kita masuk minyak baru. Dengan gas baru kita bagi RM88 sempena raya. Untuk semua jenis kenderaan. Sesiapa nak buat balancing pun boleh. Lepas balancing, alignment. Alignment. Anda pun nampak ikut kami Okey, inspection kali. Tengok reading tayar anda macam mana. Sini boleh kiraan tepat nanti boleh tahu. Total tu semua boleh tahu di sini. Okey. Bang, hari raya tak ada cuti bang Bulan puasa tak ada cuti, boleh walk in terus. Lagi satu, kedai buka macam biasa, tak ada cuti bang Yang mana nak repair kereta bulan puasa ni boleh datang, tiap-tiap hari buka. Tiap-tiap hari buka dan tak perlu booking tak perlu booking. Walaupun kereta banyak kita boleh selesaikan kerja semua Walaupun datang pada jauh-jauh kami tahu. Tak perlu datang ke FRF Performance sebab dia punya bay pun banyak, tempat budak kerja pun ramai. Lagi satu, kita nak buat promo untuk raya untuk servicing. Servicing minyak hitam bang Minyak hitam. Oh, ramai orang nak servis. Oh, yang ni pun tukar bus juga bang Ini pun abang buat bushing saja. Oh, yang ni dulu pun dia dah pakai bus tu tu. Bu biru. Oh, dulu pun dah ganti bus ini. Ini tak boleh. Bunyilah bang. Okey, jom. Tengok tukar. Okey. Minyak hitam.
Minyak hitam yang 2B, mana nak servis minyak hitam Ini 2B 2B ya. semua minyak hitam daripada Idemitsu, daripada fully synthetic, semi synthetic, mineral dan untuk diesel engine Okey. Okey, semua sudah ada. Lagi satu. Upah pemasangan tiada kalau beli barang dengan kami. Hanya bayar duit filter, duit minyak hitam, itu saja. Upah pemasangan kami tak ambil Kami tak ambil. Dan juga minyak daripada Idemitsu. Kami juga ada Huber. Millers tahu Millers? Millers. Kami tahu Millers Millers, Honda. Okey, Lucky Molly. Paling ini. Motul pun ada. Motul pun ada. Motul Okey pun bang, ada. kalau yang mana nak datang tu macam mana bang? Okey, tak perlu booking. Nombor telefon untuk dihubungi. Okey, 014-600-3839. Tak perlu booking. Walk-in sahaja. Tiap-tiap hari buka. Tiap-tiap hari buka. Saya sedia bantu anda. Okey, Boleh terima call saya, boleh WhatsApp saya, pasti akan balas. Okey baik. Okey, terima kasih.